Ampian akhir. Okay, Ampian nak cakap lah kan. Ampian tak suka lah kan kalau kita kan kalau orang komen dekat video ke dekat gambar I ke yang Ampian tak ada apa-apa pun salah dekat dalam perkara tersebut, tiba-tiba dia mengeluarkan kesalahan tersebut dan mengatakan dan mengomenkan di bawah tempat komen tersebut, ya. Bahasanya bahasa saya memang baik. And actually that match Siti Nurhaliza tu actually ada dua orang yang membantah. Seorang tu laki, seorang tu perempuan. Laki tu dia dah berbini, okay? Dia baru kahwin mungkin. Sebab Ambil tengok dia punya profil gambar semua bagaikan dia orang macam baru kahwin. Lepas tu yang seorang tu gambar baby tapi macam orang tua bunyi dia kan. Ya itulah kan. Actually lah kan, yang dah kahwin tu tak perlulah kau tega nak komen macam gitu. Tak perlu nak komen pasal hadis semua bagai. Aku tahu aku lelaki, tahu aku. Yang kau tak tahulah, yang kau pergi layan juga video-video mandram aku semua. Kenapa? Kau ni dah gila ke apa? Gila ke apa? Dok tengok pula, dok menghayati pula video kita ni yang tak seberapa indahnya ni. Apa konon aja. Lepas tu kan, yang seorang tu lagi, yang gambar baby tu, yang entah makcik-makcik kau, kakak-kakak kau, Ampian tak tahu sebab dia tak ada mandram kat sana. Actually, ada kena cakap video dak match Siti Nurhaliza Ampian tu, dia komen macam gini tau. Kau faham tak? Kau faham tak macam gini? Dia cakap, kok ya pun nak bertudung, sopan sikit. Ya ampun. Korang yang beribu-ribu tengok tu, korang tak ada nampak Ampian nak pakai baju lengan pendek ni ke? Tak ada kan? Kau ada nampak aku pakai seksi macam gini ke? Tak ada kan? Nanti kau tak payah tega nak mengatakan bahawa aku ni tak sopan menggunakan tudung. Just sekadar setengah badan macam gini je. Aku pernah video .mesh tu. Pastikan kau dengar aku. Tengok suara pun dah tersengit-sengit. Benci betul aku dengan orang macam itulah. Kalau boleh kalau boleh aku dah duduk sini, lepas tu aku ketok-ketok. Kalau boleh aku benci betul orang macam gitu. Cakap tak seberapa bikin. Kau tu kalau jealous dengan aku, tak payah nak tengok video mana-mana aku semua. Kau faham tak? Kau tak faham dengan manusia macam gini. Kau duduk mana ni? Kau duduk area mana ni? Aku dah cakap engkau, makcik cakap engkau. Ya Allah, marahnya Bak Hang. Hang tahu tak? Tuan hamba ni kok marah sangat. Sebab dia komen macam itu. Seorang tu rasa bagus sangat nak agamanya ni. Kisah kurang kau. Aku just promote je pun. Tengok main-main aku kat cermin. Aku just promote je pun. Baju kurung aku pakai tu aku promote. Tudung bawa klip ni. Aku pakai untuk aku promote. Kau faham tak bawa klip ni berapa? Ada yang RM15 sundram. Kau tak klip ni berapa? RM2 sekotak. Kat kedai buku. Okay? Cari. Jangan kau tak carilah. Okay, tu silap Ampian cakap kan. Kalau Ampian nak buat video pun, Ampian memang akan katakan Ampian promote barang tersebut. Ampian tak tegeh sangatlah nak pakai tudung ni. Buat apa pakai tudung? Bundan laki ni nak pakai tudung buat apa? Ni pun Ampian nak promote je. Buat tak mesh je. Kenapa kau tak tegur orang yang buat dak mesh tu pakai tudung tu? Lagi teruk daripada benar. Ada sampai kangkang gitu. Ada pakai lengan sengit ni lagi. Ada pakai singlet lagi. Buat dak mesh. Semua suka dia. Engkau pun suka kat dia. Heran tu akulah. Bahasa apa lah aku sepatutnya aku bahasa Sarawak. Kau faham sih? Kau si faham mati. Si payah kau tega nak menengok video aku. Yang mengek-ngek kau. Heran cok penanggai. Bingungnya awak penanggai sesuku video-video tau. Video ni boleh kau cakap dok ya pun nak pakai tudung bersopan sikit. Okey, Ampian bersopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ampian bersopan. Assalamualaikum. Kakak siapa nama? Nenek. Nenek kelahiran. Kan San? Dah lah. Okey, bawa krek RM15. Baju kurung model RM89. That's all. Bye. Yeah.